Mekah tu, sekarang ni kita belum lagi jadi tetamu Allah SWT. Apa yang kita cakap dekat Madinah, Mekah tu, cakap dia benda tu jadi. Minta maaf kat musuh. Call dia, woi aku nak pergi umrah ni. Letak balik. Dan dalam masa yang sama, saya memesan untuk diri saya juga. Macam saya ulang sekali lagi, saya bukan ulama, tapi itulah tanggungjawab saya untuk bagi tahu kepada tuan-tuan dan puan-puan semua. So ulama bagi tahu satu orang yang nak menjadi bakal tetamu Allah dan juga bakal tetamu baginda Nabi SAW. Perkara yang pertama dia kena buat, dia kena betulkan niat dia. Aku pergi kerana Allah SWT telah jemput aku. Saya sendiri sebagai mutawif, memang ini tugasan saya, kerja saya memang selalu. Alhamdulillah, inilah kerja saya sekarang. Hatta ini kerja saya juga, saya kena betulkan niat saya. Saya pergi bukan sebab saya kerja, akan tetapi saya pergi kerana Allah SWT telah jemput saya. Begitu juga dengan tuan-tuan dan puan-puan. Mungkin ada kata aku pergi sebab aku nak khidmat mak aku nak khidmat ayah aku. Kita kena betulkan niat kita. Kita pergi kerana Allah SWT telah pilih kita. Barulah sebab dia kita khidmat kepada mak ayah kita. Mungkin ada pula yang kata orang sponsor tu, pergi lah, tak tahu nak buat apa. Tapi kita kena betulkan niat kita. Kita pergi kerana Allah SWT pilih kita. Kalau Allah SWT tak pilih kita, pasti dan pasti kita tak akan sampai. Pasti dan pasti Allah SWT akan sukarkan kita punya urusan perjalanan kita. So Alhamdulillah Allah SWT dah mudahkan sedikit urusan kita daripada rumah kita sampai ke sini. Dah selesaikan kita punya perjalanan, check-in dan sebagainya. Yang kedua, ulama bagi tahu pula, kita kena nafikan 3 perkara sebelum kita nak jadi tetamu Allah dan juga tetamu baginda Nabi SAW. Perkara yang pertama, bukan sebab harta kita yang buat kita sampai, akan tetapi kita balik pada nombor 1. Kita pergi kerana Allah SWT telah pilih kita. Semua di hadapan saya sekarang ni, semua keluarkan harta masing-masing untuk bayar package. Kalau package orang bayar, mungkin daripada rumah dia nak datang sini, dia isi minyak guna duit kereta dia. Guna duit dia untuk isi minyak kereta. Kalau itu pun orang tolong hantar beg yang ada pakaian dia, dia beli guna duit dia. Mesti akan ada orang keluar harta dia untuk pergi ke Mekah dan juga Madinah. Akan tetapi kita kena nafikan bukan sebab harta kita yang buat kita sampai, akan tetapi yang buat kita sampai adalah Allah SWT telah pilih kita. Walau macam mana banyak harta kita, kalau Allah SWT tak pilih kita, pasti dan pasti Allah SWT tak akan mudahkan urusan kita. Perkara yang kedua, ulama minta kita nafikan bukan sebab kita ada tenaga. Kita rasa kita ni orang yang jaga tubuh badan kita kan. Kita jaga kesihatan kita supaya kita nak beribadah dekat kota Mekah, kota Madinah. Dan mungkin ada rasa saya sakit kaki, saya tak boleh nak tawaf, saya tak boleh nak sa'i. Bila mana Allah SWT pilih kita, pasti dan pasti Allah SWT akan mudahkan urusan kita. Mungkin Allah SWT bagi jalan yang lain untuk kita sempurnakan kita punya tawaf ataupun sa'i kita, ataupun kita nak berulang alik ke masjid. So kita kena nafikan bukan sebab kita ada tenaga ataupun kesihatan kita yang buat kita sampai, tetapi Allah SWT telah pilih kita. So perkara yang ketiga, kita kena nafikan bukan sebab kita ada masa. Mungkin dekat sini yang dah pencen, dia cakap bila-bila masa aku boleh pergi kan. Esok boleh pergi, lusa boleh pergi. Tapi bila mana Allah SWT tak pilih, pasti dan pasti Allah SWT akan penuhkan jadual kita. Walaupun kita dah pencen, kan mungkin sekarang yang dah bekerja, dia dah minta cuti. Okey, ini adalah masa yang sesuai untuk aku pergi. Kita rasa perancangan kita adalah waktu yang paling sesuai, akan tetapi kita dah tahu apa perancangan Allah SWT. So bila mana Allah SWT dah pilih kita hari ni untuk berkumpul kat sini, kita doa banyak-banyak supaya Allah SWT pilih kita, supaya kita semua jadi tetamu Allah SWT. Sekarang ni kita belum lagi jadi tetamu Allah SWT. Kita adalah bakal tetamu Allah SWT. Sepanjang permusafiran kita ni, kita kena perbanyakkan istighfar kita. Kita kena perbanyakkan doa kita kepada Allah SWT. Yang mana baginda Nabi SAW bagi tahu, satu orang yang bermusafir ni, doa dia diterima oleh Allah SWT. Tempat yang nak kita tuju ni adalah Baitullah, rumah Allah, tempat yang mulia kan. So kita kena perbanyakkan doa kita. Sepanjang perjalanan kita ni, usahalah kita doa banyak-banyak dan kita banyakkan selawat kita ke atas baginda Nabi SAW dan juga istighfar. Mungkin asbab daripada istighfar kita, Allah SWT ampunkan salah silap kita, Allah SWT angkat darjat kita dan Allah SWT bagi ganjaran pahala pada kita. Perkara yang kedua, baru kedua. Perkara yang ketiga, ulama bagi tahu, saya yakin mungkin di hadapan saya ada satu orang Datuk Tan Sri, Datuk Sri, Datuk Datin, apa segala pangkat tuan-tuan dan puan-puan, mungkin ketua cawangan ke, pengurus operasi ke, apa saja pangkat. Saya minta tolong sangat-sangat tinggalkan jawatan tuan-tuan dan puan-puan semua dekat KLIA ni seketika. Selama 12 hari ni, nanti balik nanti ambil lah balik jawatan tu. Sebab apa? Satu orang yang nak jadi tetamu Allah SWT, ulama kata dia boleh bawa diri dia sebagai satu orang hamba. Kalau kita masih bawa darjat kita ataupun kita punya title kita dekat dunia ni,
Saya pun tak tahu macam mana nak cakap penerimaan Allah SWT kepada ibadah kita. Sebab apa? Kita nak pergi ke rumah Allah dan Allah SWT akan terima satu orang manusia tu bila mana dia boleh bawa diri dia satu orang hamba, tinggalkan seketika jawatan kita. Dan selain daripada tu, kita nak pergi ke Mekah dan Madinah ni, bukan semua orang yang bermazhab Syafi'i. Kita mungkin ada yang dah belajar ke empat mazhab, dan mungkin ada yang belajar Syafi'i je kan. So kalau kita nampak orang buat perkara yang lain daripada apa yang kita buat dekat Malaysia ni, jangan cakap dia buat salah, jangan cakap kita buat salah. Dan jangan tiru apa yang dia buat, dan kita jangan suruh dia buat apa yang kita buat. Kita ikram je dia orang, kita raikan dia orang dengan apa yang mereka belajar dan kita dengan apa yang kita belajar. Kita tak tahu dia buat betul ke dan kita buat betul ke. Apa yang kita belajar kita buat, apa yang dia orang belajar dia orang buat. Dan juga kita kena jaga, yang pertama kena jaga mulut kita sepanjang kita ada dekat Kota Mekah ataupun Kota Madinah ya. Dan biasa kita dengar orang kata apa yang kita cakap dekat Madinah, Mekah tu, cakap dia benda tu jadi. Benda tu sometime betul. Sebab apa? Keberkatan tempat tersebut. Dekat Malaysia kita cakap satu je benda tu, tapi kat sana kita cakap sekali kita cakap benda tu dilipatkan 100,000 kali ganda. Sebab tu benda tu jadi terus. So kena jaga mulut kita. Bukan mulut saja, kita kena jaga adab kita sepanjang kita ada dekat Kota Mekah ataupun dekat Kota Madinah ni. Saya minta tolong sangat-sangat kepada tuan-tuan dan puan-puan. Dan ulama bagi tahu juga, sebelum kita nak jadi tetamu Allah dan juga tetamu baginda Nabi SAW, kita kena minta maaf dekat semua orang yang kita kenal. Dan yang paling baik kita minta maaf dekat siapa? Musuh kita. Kalau siapa ada musuh, minta maaf kat musuh. Call dia, woi aku nak pergi umrah ni, letak balik. Jangan macam tu, telefon dia elok. Assalamualaikum, aku nak pergi umrah ni, minta tolong, minta maaf. Pandailah ayat masing-masing kan. Kita rasa kita ada musuh, call dia, itulah yang sebaiknya. Dan yang mana ada seorang anak, mak ayah dia lagi, call mak ayah ataupun mak ayah di sini, minta maaf dengan mak ayah. Dan mak ayah ada nak pergi ni, ada anak pun sama kena minta maaf ke anak. Mungkin kita rasa kita mak ayah selama ni kita betul. Sebab apa? Kita makan garam lebih lagi kan. Kita tak tahu kadang-kadang kata-kata kita menggores hati anak-anak kita. Tak kira, kita kena letakkan diri kita paling rendah sekali sehingga kan tak ada orang lagi rendah pada kita. Kita jatuhkan ego kita seketika. Bukan seketika lah, kalau boleh selama-lamanya. Kita minta maaf dekat mereka semua. Mungkin asbab daripada kemaafan ataupun maaf yang kita pinta kepada mereka ni, Allah SWT mudahkan urusan kita dan Allah SWT terima perjalanan kita insyaAllah. So untuk tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah